Seawak rajin dok tubik mana-mana lepas tu nampak pusat sebarang maklumat nasional atau Nadi ni. Sebabnya ada orang dia tahu pasal Nadi tapi tak rajin pun singgah sebab tak tahu Nadi ni tempat gapo. Ada juga orang yang tahu tapi sekadar tahu gitu-gitu je. Pernah Amin dengar orang royak Nadi ni cyber cafe atau CC. Kalau sebut CC gak, orang akan relate dengan tempat main game. Betul dok? Padahal fungsi Nadi sebenarnya sangat-sangat banyak. Salah satu sebab Nadi wujud adalah untuk menyediakan capaian internet yang baik supaya komuniti setempat dapat akses kepada dunia digital. Zaman lo ni banyak benda perlu dibuat secara online. Jadi dengan adanya Nadi, seawak boleh gunakan kemudahan komputer dan juga internet untuk buat permohonan online ke, siap kerja sekolah atau buat assignment, cari maklumat dan lain-lain. Bukan tu je, Nadi ada sediakan juga perkhidmatan lain macam nak print ke, fotokopi, binding dan ada cas yang berpatutnya. Kalau MS sendiri pun, bila nak print atau nak fotokopi mesti mari ke Nadi sebabnya set dia buka setiap hari pukul 9 pagi sampailah pukul 6 petang kecuali public holiday. Selain tu, seawak boleh follow semua sosial media Nadi di kawasan seawak untuk dapatkan info berkaitan dengan program-program menarik yang mungkin seawak boleh join. Contohnya, program latihan mahir di mana seawak boleh belajar banyak benda untuk improve seawak punya skills. Kalau nak explain so-so memang tak habis video ni. So macam Amin royak follow sosial media, lepas tu boleh pergi sendiri dekat Nadi berdekatan untuk dapatkan info lanjut.